Terima kasih banyak Tan Sri Speaker bagi ruang. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang usaha pihak kerajaan pusat untuk membantu masalah air di negara kita bukan hanya dari segi pipe nak ditukar, bukan hanya dari segi NR, ya, non-revenue water yang ada agak meningkat. The highest in the country is Sabah. Cuma saya bertanya, bolehkah pihak kerajaan pusat, bukan hanya Auditor General, siasat perjanjian-perjanjian yang ada di antara syarikat dan juga kerajaan untuk mengatasi masalah ketirisan? Pasal saya tanya, pasal saya pernah jadi kerajaan dan saya batalkan syarikat itu lopsided agreement dengan izin Tan Sri Speaker. Jadi saya ingin bertanya, berapa jumlah yang diberikan oleh kerajaan pusat untuk membaiki kemudahan bekalan air dan apa tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah yang begitu penting, Tan Sri. The highest kidney problem in the country is in Sabah pasal salt water. Jadi saya ingin bertanya, apakah tindakan tegas sama ada dari pihak SPRM, Auditor General yang ada untuk siasat secara detail kerana ini ketirisan wang yang begitu banyak. Terima kasih. Baik, Menteri, silakan.